Satu garis lurus melalui P31 dan Q127. Titik R membahagi tembiring garis PQ dengan keadaan 2PQ sama dengan 3RQ. Cari koordinat R. Jadi berdasarkan soalan yang diberi, 2PQ sama dengan 3RQ. Jadi untuk mendapatkan nisbah M dan N, kita perlu mencari dahulu nisbah PR kepada RQ. Jadi kita tahu PQ ialah PR tambah RQ. Jadi gantikan di situ. Jadi kita akan dapat 2PR tambah 2RQ sama dengan 3RQ. Dibawa 2RQ ke sebelah kanan. Jadi kita akan mendapat 2PR sama dengan RQ. Jadi nisbah PR kepada RQ ialah 1 kepada 2. Jadi katakan M ialah 1 dan M ialah 1 dan N ialah 2. Jadi kita boleh menggunakan rumus untuk tembiring garis, iaitu NXP tambah MXQ per M tambah N. NYP tambah MYQ per M tambah N. Atau dalam kata lain, M akan darab dengan koordinat Q dan N akan darab dengan koordinat P. Jadi kita akan selesaikan untuk mendapatkan nilai koordinat R, iaitu 6, 3. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.